Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Yang dihormati pengacara majlis, para hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang setia pada waktunya, barisan guru-guru, rakan-rakan serta hadirin sekalian. Izinkan saya membuka bicara dengan bait kata nan indah. Raja adil, raja disembah. Raja zalim, raja disanggah. Sesungguhnya tajuk pidato saya pada hari ini ialah Raja Pemerintah Tonggak Perpaduan. Sebelum kita menelusuri lebih jauh, marilah kita memahami makna tajuk ini menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Raja bermaksud ketua negara atau pemerintah tertinggi dalam sistem beraja. Pemerintah pula bermaksud pihak yang berkuasa mentadbir sesebuah negara. Tonggak ialah tiang utama atau asas yang menjadi kekuatan, manakala perpaduan adalah penyatuan dan keharmonian dalam kalangan masyarakat. Jelaslah, raja sebagai pemerintah merupakan tiang seri yang memastikan rakyat bernaung di bawah panji perpaduan yang kukuh. Hadirin sekalian, di tanah bertuah ini, raja bukan sekadar lambang adat, tetapi bagai sauh yang menambat kapal di tengah gelombang. Sejak zaman berzaman, raja memainkan peranan penting sebagai pemerintah yang berdaulat, berpandukan prinsip raja berperlembagaan. Baginda menjadi pelindung agama Islam, adat Melayu serta menjaga hak semua kaum tanpa memilih bulu. Seperti kata pepatah, bagai aur dengan tebing, hubungan raja dan rakyat saling mengukuhkan. Kehadiran raja ibarat payung yang memayungi rakyat pelbagai bangsa, memperteguhkan ikatan kasih dan sayang antara sesama insan. Raja juga berperanan besar dalam memupuk perpaduan nasional. Melalui titah baginda yang berbudi bahasa dan berhemah tinggi, rakyat diajak untuk memelihara keamanan dan keharmonian. Dalam suasana dunia yang kian bergelora, raja menjadi lambang kestabilan. Dengan kata-kata baginda yang penuh hikmah, air yang dicincang tidak akan putus. Rakyat diingatkan bahawa walau berbeza warna kulit dan kepercayaan, kita tetap saudara sebangsa di bawah panji jalur gemilang. Tuan-tuan dan puan-puan, kepentingan raja sebagai pemerintah tidak boleh dipandang enteng. Raja berfungsi sebagai penimbang tara dalam pentadbiran negara, melindungi rakyat daripada sebarang kezaliman atau ketidakadilan. Raja juga memperkukuhkan institusi demokrasi melalui pengesahan pelantikan Perdana Menteri dan Menteri-Menteri. Bagaikan nahkoda cekap kapal tidak karam, raja menjadi benteng mempertahankan kedaulatan undang-undang dan prinsip keadilan di dalam negara tercinta ini. Keberadaan raja membuktikan bahawa Malaysia tetap utuh meskipun dihambat badai dunia globalisasi. Namun, bayangkanlah jika raja tiada dalam pentadbiran negara, akan pincanglah perjalanan bahtera negara ini. Akan hilanglah lambang perpaduan dan penyatuan rakyat. Pepatah Melayu mengingatkan, patah tumbuh, hilang berganti. Namun, kehilangan raja sebagai lambang perpaduan sukar diganti. Tanpa raja, negara berpotensi terjerumus ke dalam kancah kekacauan politik, perpecahan kaum dan ketidakstabilan pemerintahan. Sejarah dunia membuktikan bahawa ketiadaan institusi yang dihormati membuka pintu kepada perbalahan dan permusuhan. Akhir kalam, marilah kita bersama-sama menjunjung kasih dan taat setia kepada raja-raja kita. Sesungguhnya, dalam rimbunan kasih raja, rakyat berteduh. Dalam naungan adil baginda, rakyat bersatu. Ingatlah, yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Kerana hanya dengan perpaduan, negara kita akan terus gemilang. Daulat tuanku. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.